Assalamualaikum. Sehingga hujung bulan Mei tahun 2026, Malaysia mempunyai sebanyak 109,000 kenderaan EV berdaftar. Perangkaan yang sama juga menunjukkan 7.6% kenderaan baru yang didaftarkan ialah daripada genre EV. Ini bermakna penjualan EV kita sedang meningkat. Dan walaupun ada sekatan untuk EV yang diimport sepenuhnya, jenama-jenama nasional dan juga projek-projek CKD akan terus menjana penjualan EV. Pemilik EV sebenarnya tidak ada pilihan lain kecuali menghantar kenderaan mereka ke pusat-pusat servis yang rasmi. Ini mungkin belum lagi menjadi masalah kerana kesemua EV-EV itu masih lagi baru dan di bawah waranti. Jadi mereka perlu hantar ke pusat servis yang rasmi. Cuma, pihak industri insurans telah menyuarakan kebimbangan mereka kerana jika tidak ada bengkel-bengkel third party ataupun pihak ketiga, ia akan meningkatkan kos pembaikan dan baik pulih kenderaan-kenderaan di bawah klaim ataupun tuntutan insurans. Namun begitu, dari hasil kajian saya sendiri, memang wujud permintaan untuk bengkel-bengkel pihak ketiga bagi kenderaan elektrik. Ia datang dari satu cabang industri otomotif yang sering kita ketepikan. Ia datang daripada pasaran kenderaan import terpakai atau recon. Untuk pasaran recon, the best seller MPV for the recon side is Alphard and Wildfire. Memang kita menghadapi dengan peringkat-peringkat lain about the competitive punya price war. Ini menyukarkan untuk seperti saya sebagai peniaga untuk menawarkan package-package ataupun deal yang berkualiti pada customer kerana margin yang begitu ketat dan juga competitive price antara seller sini dengan seller luar. Jadi untuk pada pendapat saya, ia juga mengelirukan para customer sebab dengan iklan yang tidak sahih. Letakkan harga yang sedemikian begitu rendah tetapi meletakkan gambar yang begitu high spec, fully loaded punya spec. Bila ditanya balik, benda tu dia jadi lain. Jadi untuk ketulusan dalam setiap deal tu, pihak customer susah dia nak tahu exactly what is the on the road price. Tak macam saya yang kat sini, yang mana saya tetap telus dengan apa yang saya bagi on the road price beserta dengan warranty berapa semua, siap dengan black and white dengan premium warranty, dan juga benda-benda tu semua memang kita bersaing satu sama lain. Untuk pasaran kereta konti, alhamdulillah much more better than the recon Japan seperti MPV, Moxie atau Everfire dan sebagainya, sebab konti ni tak ramai yang bawa masuk antara pihak seller dan juga harganya is about the same average price. And then customer pun yang mana beli kereta konti ni, dia dah equip sedikit sebanyak pengetahuannya dari segi spek dan juga harga average untuk pasaran market. Tak seperti Alphard and Fire yang mana customer lebih ada rasa dia tak berapa layak pun nak pakai kereta yang sedemikian, tetapi dia nak cuba dengan harga yang dia budget below daripada yang harga fully loaded tu, dia nak cuba dapat fully loaded tu dengan harga yang dia budget jauh rendah daripada harga pasaran. Itu yang dinamakan orang nak jackpot. Bila orang nak jackpot tu, yang tu yang jadikan timbulnya skema-skema online. Selain daripada Porsche Taycan, saya masuk juga kenderaan EV modelnya BMW i7. Yang mana itu adalah limousine model. Daripada M50 hingga M70 punya spek, yang mana ada orang minat akan limousine punya model. Industri kenderaan recon ini lebih bertumpu kepada MPV mewah daripada Jepun dan juga model-model lazim dari jenama-jenama premium Eropah. Waranti sebenarnya bukan terhad kepada kenderaan baru saja kerana industri kenderaan recon boleh menawarkan package waranti. Ia disokong oleh syarikat-syarikat insurans yang menawarkan waranti terhad kepada komponen-komponen penting untuk kenderaan recon tersebut bagi tempoh-tempoh tertentu. Pakej waranti kenderaan recon ini juga mampu ditambah baik oleh penjual kenderaan recon itu sendiri. Syahril contohnya menawarkan pakej waranti yang lebih menarik dan lebih lengkap untuk pembeli-pembeli yang membeli secara direct ataupun secara langsung dari beliau. Okay, sebelum kita menjual kereta spesifik unit kepada customer, kita akan pastikan kereta tu dalam keadaan baik. Akan tetapi apabila keluar je kereta tu dah serahan pada customer tu ada apa-apa masalah yang berlaku, dia boleh hubungi customer service saya, iaitu PA saya, yang mana sentiasa ada siang ataupun malam. Jadi kita akan troubleshootkan walaupun di luar Johor.
setiap negeri kita ada panel workshop kita yang mana kita boleh uruskan dari segi claim warranty mengikut term-term dan terma-terma syaratnya, dan juga mostly cover is mechanical parts. Jadi untuk kereta-kereta yang saya jual pada customer, mostly-nya adalah jenama yang popular yang di Malaysia, yang mana orang dah banyak pakai, dan mana kita pun appoint workshop sekitar Malaysia, lebih kurang 300 lebih workshop di sekitar Malaysia, including Sabah dan Sarawak, semua ada kepakaran untuk membaik pulih kereta sesuatu brand itu. Untuk saya sebagai peniaga, saya kena pastikan sebelum saya order kereta tu, saya pastikan saya pilih kereta yang grade quality yang baik, seperti 4.0 ke atas, 4.5 dan juga 5 untuk scoring apabila kita membeli satu kereta tu dari negara Jepun. Jadi kat situ adalah salah satu titik yang mana biar barang tu cantik kita ambil, yang mana kat sini kita akan recallkan semula untuk kita pastikan ia lebih baik dan dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan cantik untuk memberi kepuasan kepada saya punya customer. Dan kerana itu saya yakin dengan waranti saya, yang mana apabila berlaku apa-apa permasalahan pun kita akan triggerkan sampai settle. Namun begitu, Ahmad Syahril mahu membawa satu perubahan baru kepada dunia recon dengan menambah baik lagi pilihan kenderaan-kenderaan untuk pelanggan beliau. Menurut Ahmad Syahril lagi, sebahagian pelanggan beliau berminat dengan kenderaan yang sporty tetapi kekal mewah. Ada juga di antara mereka yang mahukan kenderaan lain dari yang lain. Untuk golongan itu, Ahmad Syahril mengimport masuk EV yang cukup sporty dari jenama Porsche. Taycan dilancarkan ke pasaran global dalam tahun 2019 dan Ahmad Syahril sendiri telah membawa masuk dan menjual banyak unit-unit Taycan kepada pelanggan-pelanggan beliau yang berminat. Contohnya, di Taycan Turbo GT Weissach Pack ini, harganya suku daripada unit yang baru. Malah Ahmad Syahril sendiri memadu sebuah Taycan yang diimport masuk dalam tahun 2025. Taycan tersebut menjadi sinonim untuk channel beliau sendiri, Ahmad John TV. Okey, untuk Porsche Taycan yang saya beli tahun lepas, saya decide untuk beli sebab saya nak masuk dalam dunia EV yang mana tengah mekar ni seperti daun baru lepas hujan. And then dari situ saya experience dan saya cuba belajar knowledge mengenai pengalaman saya dan juga apa-apa yang saya boleh dapat kongsikan kepada customer apabila customer nak beli kereta EV dengan saya, walaupun ia untuk recon. Sebab sebelum ni ramai skeptical dengan EV recon yang mana warranty dia tak one to one seperti brand new kan. And then tapi diorang kena maklum bahawa kita punya harga untuk kereta recon kita tawarkan lebih kurang 25% hingga 30% suku daripada harga brand new. Kat situ boleh consider as win-win. Akan tetapi quality ataupun dari segi after sale service semua saya tak lupakan itu bang. Yang pentingnya kereta tu yang saya pakai, kereta Taycan tu, itu adalah testimoni untuk you guys boleh nak tanya pasal EV punya knowledge dengan saya. Seperti kenderaan-kenderaan recon lain yang diimport masuk dan dijual oleh Ahmad Syahril, pembeli Porsche Taycan ini juga diberikan package waranti. Bagaimana pula Ahmad Syahril menjadi cukup yakin untuk memberikan package waranti kepada EV? Satu genre kenderaan yang cukup baru dengan teknologi yang jauh lebih canggih dari ribuan kenderaan-kenderaan recon lain yang dijual oleh beliau. Okey, dalam masa yang sama, selain daripada saya import kereta ni dengan kualiti yang baik daripada Jepun, akan tetapi selepas sampai sini kita akan diagnose kereta punya kesihatan dan juga bateri dia punya health dan juga segala mechanical parts agar memastikan bila customer pakai kereta ni apabila dah beli tu dalam keadaan yang selamat dan juga yang lebih berbaloi. Yang mana kat sini saya ada tunjukkan yang mana setiap kereta yang telah dibeli oleh pelanggan kita akan diagnose seperti battery health dia kat sini, cell by cell kita tengok dia punya setiap sel yang ada di dalam kereta tu, dia punya voltage-nya adalah average-nya adalah sama. And then dia punya segala dari segi temperature, and then daripada segi dia punya motor semua dalam keadaan baik, semua report setiap satu kereta kita memang ada akan bagi pada customer supaya customer rasa lebih puas hati dan juga lebih rasa keyakinan untuk membeli kereta recon EV dengan saya.
Bagi lantikan spesialis EV workshop saya jadikan saya punya kereta sebagai uji kaji. Saya pergi ke workshop secara senyap-senyap dan hubungi pada dia punya owner dan saya diagnose kereta saya servicing kereta saya check every single parts, motor and onboard charger segalanya. Setelah daripada beberapa ujian yang saya bagi pada workshop tu, then dia melepasi saya punya tahap piawaian yang semenjak itu saya dengan dia, saya jadikan dia sebagai panel workshop specialist EV saya yang untuk customer saya nak beli kereta apa semua boleh rujuk pada beliau. Kami berada di Johor Jaya di bengkel HEV Auto Services milik Jaren Tan. Walaupun kami berada di Johor, dia sebenarnya anak Kedah, orang Sungai Petani, dan ia adalah seorang pakar kenderaan elektrik. Cukup menarik sejarah beliau. Jom kita belajar lebih lanjut bagaimana dan apa yang dia buat di sini. So Jaren, bila you dapat ini kereta-kereta recon kan, apa yang you check sebenarnya? Apa yang isu you takut akan jadi? Okey, dari import punya kereta, first kita tak tahu kereta dia condition macam mana. Kebanyakan yang beli punya semua pakai online kan. So tak dapat test kereta, tak tahu condition betul-betul yang macam mana. So kita akan check dari yang penting dulu for dia punya battery health, sistem dia. Sistem tu dengan onboard charger apa semua tu. Ya, charging dia masuk okey tak? Ada apa masalah tak? So kebanyakan kereta recon daripada Jepun kan, banyaknya ni yang kereta-kereta EV ni, condition diorang ni macam mana? Keadaan kereta diorang. Ada yang cantik. Ada yang kurang cantik. Tapi mana you belajar nak buka EV, nak repair ini EV? Sebab EV ni dia punya software pun lain-lain apa semua ikut brand. Ya, sebab minat lah saya dalam 6 bulan tak kerja. Saya pergi belajar ini lah. Oh, belajar di mana tu? Dari China ada, Singapura ada, Malaysia ada. Dan kemudian alat yang you kena beli untuk test ini bateri, ini sistem, dia punya komputer lah, dia punya equipment lah tu. Berapa banyak you sudah spend ni? Roughly? Sekali hybridnya dalam 100 ada. Dalam 100,000 you invest? Dalam lah. Tapi kena belajar jugalah, kena tahulah itu sistem. Kena beli barang yang ada yang kita selalu pakai. Sebab ada barang dia orang jual tapi kita jarang nak pakai. So sekarang ni model-model brand mana yang you biasa buat dekat you punya kedai ni? You punya workshop? EV lah. EV lah? EV. So Jepun, Korea, China, Germany semua boleh? Kebanyakan boleh. Kebanyakannya boleh lah? So kalau macam kereta-kereta recon ni hantar dekat you, you akan check dulu lah and then you baru you cakap lah sama itu owner kereta ni condition dia macam mana lah. Ya. Sebab banyak user ada JB. Customer takut nak beli EV. Sebab mungkin salesman dia sangat cerita sama customer. Dia pun tak tahu kan? Ya, so selalu kita terima phone, contact, WhatsApp. Dia cakap, bos saya nak beli EV, apa kena jaga? Kita akan cerita sama dia lah. Walaupun dia bukan customer kita. Tapi ini tanggungjawab kita kena kasih tahu kat customer. So staff you train sendiri ke macam mana? Train dekat luar ada, sendiri ada. So train kat luar tu memang you hantar dia orang untuk training? Ya. Wah, Singapore, China. Ya, sekarang next month dekat Malaysia ada. Kat Malaysia pun ada? So sekarang banyaklah orang datang hantar ni? Boleh lah. Banyak juga. Now, bateri, bila orang hantar EV, you tengok itu bateri health lah kan? Ya. So, ada ke yang you kena reject? Macam you kata ini bateri sudah teruk. Apa maksud bateri yang teruk? Dia punya SOH yang teruk pun ada. State of health? Ya. SOC? SOC normal charging okey. Tapi yang penting kereta baru sampai kan. Kita mahu yang penting beli EV kereta. Customer kebanyakan takut bateri. So, mula-mula you tengok itu state of health untuk bateri lah, keadaan kesihatan bateri. So, threshold mark you berapa? Maknanya kalau dia 90% masih okey. Kalau yang tak okey tu berapa persen? 80 lebih pun ada. Oh, itu sudah tak okey? Kereta baru 1 tahun, 2 tahun sudah 80? Ya. Mungkin mileage dia tinggi lah. Mileage dia tinggi. Okey, macam mana pula kereta EV yang daripada luar negara, Jepun ke, Germany ke apa ke, sana sejuk, sini panas. Ada efek ke? Ada efek ke?
So apa efek dia tu? Efek dia okey. Dia PTC itu dia untuk kontrolkan kita punya contoh Porsche. Dia akan kontrolkan kita punya panas sejuk. So dia akan kontrol coolant, battery time charging, time jalan. Dia punya sistem akan turun naik. So yang Malaysia punya sini you sudah tukar setting? Kebanyakan kita updatekan dengan software lah. You Untuk update Asia software. Oh, untuk Asia punya software lah. Betul. So maknanya kereta-kereta macam itu Taycan masuk sini, you check dia punya battery, state of health battery, and then you update dia punya software kasih lebih sesuai untuk cuaca kita lah. Ya. Jadi Porsche Taycan yang saya masukkan ni ready stock. Saya ada start daripada Taycan base model tahun 2024, kita jual bermula pada harga 360,000, and then diikuti dengan higher spec Taycan 4S tahun 2024 juga, harganya 380,000, and then Taycan base new facelift 2025 yang mana harganya 420,000, dan last kali saya ada the ultimate spec iaitu Taycan Turbo GT WESC Pack punya spek tahun 2025 yang mana harganya 630,000. Semuanya datang berserta dengan waranti. Buat masa sekarang, semua EV baru masih lagi di bawah waranti dan mereka perlu diservis di pusat-pusat servis rasmi. Akan tiba masanya kelak, tak lama dari sekarang, pasaran EV terpakai dengan waranti yang sudah tamat akan mula berkembang dan mereka perlukan perkhidmatan bengkel-bengkel yang mahir dengan EV. Dalam kes ini, kemasukan EV import terpakai dari industri kenderaan recon akan mewujudkan keperluan untuk bengkel-bengkel EV profesional yang mampu memberikan sokongan teknikal pada kenderaan-kenderaan tersebut. Fungsi industri kenderaan recon ini bukan hanya setakat untuk memenuhi permintaan bagi kenderaan-kenderaan mewah, tapi kini terbukti ia mampu membantu mewujudkan pakar-pakar EV yang memang diperlukan oleh negara kita. InsyaAllah. Assalamualaikum.